Isu air tak masuk dalam mesin basuh. Okey, cek komponen water inlet valve seperti coil, diaphragm, piston dan spring. Cara cek coil, guna multimeter cek bacaan ohm. Kalau ada bacaan ohm, maksudnya coil okey. Kalau ada bacaan OL, maksudnya coil putus, rosak. Kena ganti water inlet valve yang baru. Another common punca, diaphragm koyak. Ada 3 cara, boleh tampal pakai T7000 glue, boleh beli diaphragm spare part baru ataupun beli seketul water inlet valve baru. Model number dengan sedikit spek. Buka supply air. Air tak keluar lagi. Power on supply. Power on, button. Start button. Okay, bila start button, air tak keluar. Something wrong dengan water inlet valve ni. Next symptom, air tak keluar ataupun air tak masuk dalam mesin basuh. Kemudian ada bunyi humming, bunyi dengung dekat water inlet valve. Okay, bila dah buka air, dia macam berdengung bunyi. Dengung. Kadang-kadang okey, air masuk dalam mesin basuh. Kadang-kadang flow air yang masuk sedikit saja. Power on. Start. Okey, bila start air sikit. Power off. So air slow. Cara nak access water inlet valve, nak buka cover ni, ada skru kat sini satu, kat sebelah sana satu. Dua skru. Lepas tu ni boleh tolak kat atas . Okey. Ini adalah water inlet valve. Ada soket, supply elektrik. Ini supply air. Off power supply. Off supply air. Supply air off. Untuk kita buka, bawa keluar water inlet valve ni. Okey, power supply dah off, air dah tutup. Next, buka hose yang supply air masuk. Okey. Hose dia. Lepas tu soket ni boleh cabut. Okey, perhatikan Okey, nampak ni ada kelabu ni, dia macam longkang. Masuk kat sini. Satu. Sebelah sana pun sama. Okey, cara nak cabut. Okey, ni masuk ke dalam. Tolak ke atas. Okey, dah tolak ke atas ni, tarik ke belakang. Macam tu je. Ini rupa diaphragm yang koyak dalam water inlet valve tu. Okey, diameter dia 27 mm. Okey, ini pandangan daripada bawah ataupun pandangan daripada belakang. Ada 3 cara. Cara pertama, gam bahagian koyak dengan T7000 glue. Kedua, beli spare part diaphragm. Ketiga, beli seketul water inlet valve. Ini ialah checklist bila kita beli water inlet valve yang baru. Yang pertama, jarak antara terminal pin 8 mm. Kemudian, bacaan coil ohm dia 4.5 kilo ohm sehingga 4.8 kilo ohm. Yang ketiga, test pasang water inlet valve dekat mesin basuh. Jika air masuk dalam tube drum normal, maka komponen dalam water inlet valve iaitu piston, spring, diaphragm, bermakna komponen-komponen ni semua okey, tak ada rosak. Jika beli spare part online, hati-hati jangan sampai salah beli saiz terminal. Kalau salah saiz, nanti tak muat masuk dalam soket. Ini contoh bacaan ohm untuk 3 water inlet valve. Okey, yang pertama bacaan 4.5 kilo ohm. Maksudnya coil dia okey.
Coil yang okey, bacaan ohm dia range lebih kurang 4.5 kilo ohm hingga 4.8 kilo ohm. Kalau coil yang tak okey, bacaan dia OL. Okey, ini coil water inlet valve yang kedua pun okey, 4.6 kilo ohm. Kalau tak okey, bacaan dia OL, maksudnya coil kat dalam putus. Kalau macam ni ada bacaan 4.6 kilo ohm, maksudnya coil dia okey. Okey, ini yang ketiga ni yang kita baru order daripada Shopee. Ini dia punya model number. Okey, kita sambung kat terminal. Okey, bacaan dia 4.5 kilo ohm. Juga coil dia okey. Kalau ada masalah air tak keluar ke, air keluar sikit ke, kadang-kadang air tak keluar, kena check diaphragm. Biasanya boleh jadi diaphragm koyak. Buka 4 skru kat atas ni, kemudian dah boleh akses diaphragm, piston dan juga spring. Biasanya kerosakan dekat diaphragm koyak lah. Check juga kondisi piston dan juga spring. Make sure okey lah. Okey, ini kedudukan diaphragm dalam water inlet valve. Okey, nak buat keluar dia boleh cungkil lah, cungkil pelan-pelan. Kemudian check betul-betul kat mana yang koyak. Dia dah buka semua. Ini dua original daripada dua mesin basuh yang sama. Ini kita beli spare part online. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okay, komponen dia ini ada coil, terminal dia boleh check resistance. Ini housing untuk piston dengan spring. Kita ada 4 skru. Ini body valve ni. Ada getah kat depan ni. Okay, ada diaphragm. Semua sama. Okay, dari segi diaphragm, size semua sama. Boleh interchangeable. Okay, diaphragm sama size. Cuma dia beza dia. Okay, sama size kan. Ada lubang tengah, ada lubang tepi. Sama. Okay, belakang dia sama, ada 3 kaki. Cuma je yang original lubang satu kat sini. Sini ada lubang satu. Ada lagi satu kalau putih kat sini. Ini yang OEM nya. Yang original tak ada yang putih. Yang OEM ada tulisan SC20 66 ataupun 88 lah. Kecil. Ni yang OEM. Ada 2 putih. Tapi lubang dia satu je. Satu kat tepi, satu kat tengah. Ini yang original punya. Okay, nombor 2 ni, sebelum ni isu dia air kadang keluar, kadang tak keluar. Kadang keluar air sikit, kadang air tak keluar, kadang air keluar macam tu. So punca dia ada koyak. Saya dah repair, letak gam handphone tu, T7000 tu. So saya try gam, lepas tu dah kering, saya pasang balik, dah berfungsi balik. Cumanya tahan berapa lama tak pasti. Ini bekas gam ni, Gam T7000. Gam handphone, gam untuk casing handphone tu. Okay, diaphragm sama. Ini semua sama. Ini sama lah sebab original. Ini ada satu lubang je. Ada satu putih ni. Macam ni. Satu putih ni basically sama lah sebab original daripada dua mesin basuh yang model sama. Cuma yang OEM ni dia ada satu lagi pada ni. Tapi tak ada lubang pun lah. Ini cuma nak beritahu OEM beza dia kat situ. Size semua sama. Okay. Ini punca air tak masuk, diaphragm koyak. Untuk video ni kita cuba repair pakai gam T7000 yang gam untuk phone punya. Okey, ini diaphragm yang koyak kita dah tampal dengan gam T7000 ataupun T7000. Dekat bahagian atas kita tampal, kemudian dekat bahagian bawah pun kita tampal. Okey, tutup lubang yang koyak tu. Kemudian tunggu sampai kering. Okey, ni rupa lubang yang kita dah tampal bahagian atas. Okey, kat bawah pun kita dah tampal. Okey, ni rupa selepas gam dah kering ya. Dah kering. Bahagian atas dan bawah dah kering. Pasang balik. Agak sendat sikit. Bila gam dia agak sendat sikit.
Sendat sikit lah. Okay, tak apa, pasang dulu. Okay, spring dah ada kat dalam. Piston. Okay, marking ni. Marking. Nanti pasang sini. Okay, terminal belah sini. Okay, sound screw. Sini. Okay, part skru dah ikat ketat. Try pasang kat washing machine, tengok apa jadi. Okay, sudah pasang terminal elektrik, hose air. Okay, buka air. Okay, air dah buka. Okay, tak ada mitik. Power supply on. Power button. Okay, start button. Okay, air keluar. Maknanya lepas tanpa gam tu okey lah, boleh pakai. Air keluar dulu. Okay, power stop. Power button off. Air stop. Okay, test sekali lagi. Power button. Start button. Okay, air keluar. Dengung, bunyi dengung ada sikit lah, sikit je. Okay, power off balik. Ini sebelum ni diaphragm rosak, kita dah letak gam. Bila kita test dah okey balik. Cuma ketahanan berapa lama, wallahualam lah, kena monitor. Pasang balik cover atas dia. Okey, kemudian ikat balik skru ada 2. Ni satu kat sini posisi, satu lagi kat hujung ni. Okey, macam saya skru karat saya dah buang, tak pakai.